daulatkan perlembagaan itu sendiri. Ada undang-undang, tapi tidak dijunjung. Sehingga kan wujud tanggapan bahawa ada agensi yang diperalatkan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu, menggunakan undang-undang yang tertentu, untuk menzalimi, untuk menganiaya. Inilah persepsi yang ada hari ini. Saya ambil contoh. Institusi negara sepatutnya melindungi hak setiap rakyat biasa daripada penyalahgunaan kuasa. Kes Yusof Rauta sebagai contoh adalah contoh yang jelas bagaimana institusi boleh disalahgunakan sehingga mengundang persepsi berlakunya penganiayaan. Umum mengetahui Yusof ditahan selama 9 bulan 10 hari. 9 bulan 10 hari. Maaf. Tanpa jaminan. Tuan Ketua, tanpa jaminan. Dia ditempatkan di blok banduan akhir. Maknanya, sikit lagi. Habis. Dan berdepan pertuduhannya amat berat. Tetapi, alhamdulillah, akhirnya mahkamah memutuskan beliau tidak bersalah dan dibebaskan sepenuhnya. Mohon penjelasan. Persoalannya siapa yang bertanggungjawab? Persoalannya mesti ada seseorang yang accountable atas penderitaan yang tidak sepatutnya berlaku ke atas Yusof Rauta. Mohon penjelasan Larut Rantau Panjang. Terima kasih Yang Berhormat Larut. Saya sangat tersentuh hati apa yang disebut oleh Yang Berhormat Larut. Dan ini merupakan satu peringatan kepada anak muda di Malaysia. Bagaimana seorang anak muda yang ingin menjaga maruahnya diperlakukan sedemikian. Bayangkan tempoh 9 bulan 10 hari kalau seorang ibu yang mengandung, ini adalah tempoh kelahiran seorang bayi. Bagaimana derita yang dialami, bayangkan sekira perkara ini berlaku kepada anak kita, keluarga kita. Anak muda yang ingin menjaga maruahnya diperlakukan sedemikian, sedangkan mahkamah membuktikan dia tidak bersalah. Minta pandangan Yang Berhormat Larut. Terima kasih untuk panjang. Inilah dia. Saya bersetuju dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Panjang. Ini bukan kes terpercil. Ini bukan sekadar kesilapan teknikal. Pada saya, ini adalah manifestasi penyalahgunaan kuasa. Sebabnya selepas dibebaskan, usaha beliau untuk mendapatkan keadilan melalui saman sivil pula dilengah-lengahkan. Apa dah jadi kepada negara kita ini? Hancur. Bagus. Sorry, larut. Saya melihat bagaimana Larut tadi menyentuh mengenai penyalahgunaan institusi, khususnya dalam kes Yusof Rauta ni. Kita semua tahu, Yusof Rauta pada tahun 2021, sebelum PRU ke-15, telah memfailkan satu saman sivil terhadap seorang tokoh politik negara yang terkenal pada masa itu. Tak perlu saya sebut nama. Akibat insiden serangan ke atas beliau pada tahun 2018. Civil suit dibuat pada tahun 2021. Tapi pada tahun 2024, si Yusof Rauta ni telah dituduh kononnya memiliki dadah, dituduh di bawah Seksyen 39B yang boleh membawa hukuman mati, dan juga memiliki pistol mainan. Tapi akhirnya pada 17 bulan 6 tahun 2025, dalam kes jenayah dia ni, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur melepas dan membebaskan dia. Acquitted and discharged. Bukan discharge no amounted to acquittal, DNAA, dan bukan NFA. AND, acquitted and discharged. Tuan Speaker tentu maklum. Yang jadi isunya, Yang Berhormat Larut, sebagaimana Yang Berhormat sebut, justice denied is justice delayed. Kes sivil beliau, saya dipahamkan, walaupun telah difailkan pada tahun 2021, sekarang ini akibat daripada orang yang disaman itu memfailkan di Mahkamah Tinggi untuk rujuk
persoalan undang-undang ke Mahkamah Persekutuan. Mahkamah Tinggi telah tolak permohonan itu dan sekarang ini orang tersebut merayu ke Mahkamah Rayuan. Kes ini ditangguhkan lagi daripada tahun 2021. Kemudian pada 4 bulan 3 ni baru nak dengar di Mahkamah Rayuan. Dikatakan ditukar pula peguamnya, mungkin ditangguh lagi. Jadi saya nak tanya Larut, adakah ini fenomena yang berlaku dalam negara kita, penyalahgunaan agensi-agensi tertentu menyebabkan injustice, ketidakadilan dikenakan terhadap rakyat biasa seperti Yusof Router ni? Saya mohon penjelasan. Terima kasih Ketua Baru, Tuan Ketua, masukkan ucapan itu dalam ucapan saya. Sebab saya fikir inilah yang persepsi yang ada di luar sana. Seolah-olah ada boleh pilih-pilih. Saya takut perkara ini akan menjadi perkara yang sudah di-normalizekan. Sehingga kan boleh pilih-pilih. Orang ni boleh domori, saman, tekan sikit, betul boleh ditarik balik. Orang yang seperti ini tak boleh teruskan, dianiaya, dizalimi. Macam-macam. Ini persepsi di luar sana. Begitu juga. Ni, akhir-akhir ini. Ketidakadilan, persepsinya. Mudah sangat buat perkara yang tidak diingini.